Ya, Trump ni memang muka tak tahu malu. Dia kata, Department of Defense dah tukar jadi Department of War, dan Setiausaha Pertahanan jadi Setiausaha Perang. Tapi hakikatnya ianya memerlukan kelulusan Kongres. Tapi Trump tak kira, dia tukar plug nama tu, sama dengan Setiausaha Penerangan PIT-Exec. Dan selepas itu terdapat perbalahan di Institute of Peace, jawatan kuasa lembaga pengarah tak mahu bubuh nama Trump, tapi Trump nak bubuh juga. Dia tak kira walaupun kalah dalam mahkamah, dia letak juga nama Donald J. Trump di hadapan bangunan Institute of Peace. Dan terkini Kennedy Center, dia nak juga nama dia terpalit, terselit di situ. Nak buang nama Kennedy tak boleh. Dia pun tahu tak boleh buang kerana Kennedy itu lebih hebat daripada dia. Presiden Kennedy maksud saya. Jadi dia letak diselit Kennedy Trump Center. Itulah Trump yang memanglah tak tahu malu. Tak tahulah perasaan rakyat mereka yang normal tu macam mana perasaan mereka.